Okay guys, wow, hari ni pagi saya datang saya reply satu message, saya terkejut tau. Ada satu customer dia PM saya gaji 1,700 and then dia kata boleh full on tak Nissan Serena. Aku like terkejut gaji 1,700, okay, belum lagi tolak EPF. Gaji 1,700 nah full on Serena. Serena tu you tahu berapa harga adik? Serena tu bulanan 1,100 lebih hingga 1,300, 500 pun ada. Kalau untuk model baru 1,500 You tak ada fikir. Tak boleh dia terlampau mahal bulanan. Okay, so untuk 1,700 ni mostly you boleh ambil kereta ni macam ni, Proton P-Way. Ni Persona murah-murah 400 lebih. Ni baru 400 ke bawah bulanan dia. Saga pun boleh. Saga bulanan anggaran dalam 400 lagi. Takkan you nak ambil Nissan Serena 1,000 lebih, potong tinggal berapa lagi? Aku rasa tak ada tinggal, mungkin jadi negatif. Makan macam mana makan? Takkan makan Maggi Cup. Okay guys, so untuk gaji 1,700 ni jangan fikir nak ambil kereta mahal-mahal, nanti tak boleh afford. Mungkin you boleh afford, tapi nanti datang maintenance, datang insurance semua, kena pinjam duit dengan kawan So kawan-kawan, itu sahaja. Kalau nak cari kereta yang sesuai dengan bajet korang punya, komen di bawah ataupun PM saya. Kita jumpa next review.